Anda fikir ancaman terbesar kripto datang dari luar? Fikir sekali lagi. Mereka mungkin sedang ditemu-duga untuk jawatan di syarikat anda. Penggodam Korea Utara kini menyusup masuk ke dalam syarikat Web3 sebagai pekerja. Ini bukan cakap kosong. Pengasas Binance, Chang Peng Zhao, telah pun memberi amaran. Satu kumpulan penggodam etika mendedahkan profil sekurang-kurangnya 60 ejen Korea Utara yang menyamar sebagai pekerja IT. Ingat kes pelanggaran data Coinbase pada bulan Mei? Itu boleh menelan kos hingga 400 juta dolar. Jadi apa solusinya? Pakar mencadangkan dua lapisan pertahanan, pengurusan dui dompet dan pemantauan AI masa nyata. Dui dompet berfungsi seperti peti besi yang memerlukan lebih dari satu kunci, manakala AI pula bertindak sebagai pengawal keselamatan pintar yang memantau sebarang aktiviti mencurigakan. Bagi syarikat kripto, sudah tiba masanya untuk berhenti bersikap sambil lewa. Lakukan pemeriksaan latar belakang yang menyeluruh. Jangan hanya percaya, sentiasa sahkan.